Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara muslimin dan muslimat, kita kembali di dalam rancangan Minda Intelek yang ke udara melalui Radio Malaysia Jakim Salam FM Menjana Minda. Dan saya Nurlida Muhammad Nur bersama-sama dengan pengulas buku kita iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Mat Rafa bin Ismail dari Universiti Putra Malaysia. Jadi apa khabar doktor? Ya, Alhamdulillah. Dan nampaknya buku yang akan kita bicarakan pagi ini, kali ini lebih dekatlah dengan kita rasanya ya, kerana ia melibatkan penjajah. Buku yang bertajuk Rifles and Religion yang dikarang oleh Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid dan diterbitkan oleh The Other Press Kuala Lumpur pada tahun 2004. Itulah dia ya, tajuk yang akan kita perkatakan tentang Stanford Rifles sebenarnya ya. Mungkin doktor boleh ceritakan agaknya latar belakang buku ini dan bagaimana dengan pengarangnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini bertajuk Rifles and Religion, A Study of Sir Thomas Stamford Raffles, Discourse on Religion Amongst Malays. Ini ditulis oleh seorang cendekiawan ilmuwan Melayu bernama Syed Muhammad Khairuddin Al-Junaid. Menarik buku ini ialah sebahagian dari tesis beliau. Tesis PhD yang ditulis oleh pengarang buku ini ialah petikan daripada tesisnya. Dan tesisnya pula disebut dalam pendahuluan buku ini mendapat hadiah. Tesis yang terbaik dalam konteks dalam kategorinya. Dan oleh itu membuatkan buku ini cukup menarik sebab dia telah mengkaji secara mendalam dan dikuatkan dengan fakta-fakta yang diambil daripada akhif, tulisan-tulisan surat daripada Raffles yang sebahagiannya tidak diketahui secara umum oleh orang ramai. Dan buku ini membincangkan tentang hubungan Raffles dengan agama. Sedangkan Raffles ini digambarkan sebagai pegawai Inggeris ataupun penjajah Inggeris sebelum ini yang ditonjolkan sifat dari segi politiknya. Tetapi dalam buku ini jarang diperkatakan tentang apakah sikap Raffles terhadap agama. Agama di sini maksudnya adalah dalam konteks dengan penduduk tempatan adalah agama Islam, apakah sikap dia terhadap Islam. Dan yang keduanya adalah tentang agamanya sendiri, apakah dia seorang yang beragama. Raffles ini asalnya dia adalah keluarga Protestan, Kristian Protestan, tetapi dia ni bukan seorang yang committed dengan agama. Dan dia lebih liberal hidupnya, sehinggalah dia bercerai dengan isteri yang pertama, berkahwin dengan isteri yang kedua bernama Sofia. Isteri yang kedua ini rupa-rupanya orang yang kuat agama. Dan inilah buku ini menilai titik tolak selepas Raffles bercerai dengan isteri yang pertama dan mengahwini isteri yang kedua. Sebab dalam Protestan perkara ini boleh dilakukan, walaupun dalam Katolik tidak dibenarkan. Tetapi ini telah mengubah cara Raffles, sebab sikap Raffles asalnya sangat liberal, tetapi akhirnya dia telah agak fanatik kepada agama. Menjadi seorang yang taat pada agama Protestan. Protestan maksud saya. Taat kepada agama Protestan ya. Bagaimana yang doktor katakan pandangan Raffles terhadap Islam dan juga bagaimana ya pandangan Raffles pula terhadap bangsa Melayu? Kalau kita lihat bangsa Melayu, inilah bangsa yang dijajah oleh Raffles. Kita lihat latar belakang dia. Mula dia datang ke sini, dia duduk di Bangkahulu. Kemudian dia berpindah ke Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang dia ke Singapura dan dia telah mengisytiharkan dia membuka Singapura. Sebenarnya itulah tipu helah yang belum sejarah yang sebenarnya ditulis. Kita dapati bahawa sikap Raffles terhadap umat Islam ini, dia melihat umat Islam ini sebagaimana yang digambarkan sebagai dalam buku ini ialah bangsa yang ganas, bangsa yang lemah, bangsa yang degraded, yang hina, bangsa yang tidak ada tamadun. Itu pandangan dia pertama. Kemudian pada masa yang sama pula dalam halaman yang lain dia menceritakan ketinggian budi bahasa orang Melayu. Maknanya dia berkonflik dalam tulisannya sendiri. Dalam pada masa yang lain bila dia bertemu dengan bangsawan Melayu ataupun dia bertemu dengan ulama Melayu, dia memuji ketinggian akhlak yang ada pada ulama. Bahkan dia memuji bahawa ulama Melayu jauh lebih berakhlak daripada orang Katolik yang terbaik ataupun orang Methodist yang terbaik di England. Maksudnya dalam satu hal lagi dia menyatakan bahawa kumpulan yang beliau temui ialah mempunyai akhlak yang tinggi berbandingkan dengan masyarakatnya sendiri. Dalam masa yang sama dia menyatakan Melayu adalah umat yang ganas, umat yang tidak ada tamadun dan sebagainya. Bermaksud dalam tulisannya dia berkonflik antara satu fakta dengan satu fakta. Dan Raffles juga turut mengatakan bahawa Islamlah
yang bertanggungjawab menjadikan umat Melayu mundur. Itu pandangan prejudis beliau. Sebab alasannya cukup mudah. Dia kata cuba lihat sebelum kedatangan Islam, umat Melayu mempunyai borobudur ketika zaman Budanya, sejarah keagungan. Dan kita lihat Angkor Wat yang begitu gagah, itu dibina oleh sebahagian daripada masyarakat Asia Tenggara, yang dia mengatakan bahawa umat Islam kebetulannya ketika dia berada di Singapura dan dia berada di Pulau Pinang, ketika dia berada di Bangkahulu, umat Islam ketika itu dijajah di seluruh kawasan rantaunya. Umat Islam telah jatuh menjadi bangsa yang dijajah, tentulah tidak setara dengan bangsa yang menjajah. Dan di atas dasar inilah dia menyatakan bahawa itulah sebab Islam kegagalannya. Dan buku pandangan Raffles terhadap Islam kadang-kadang sangat prejudis, tetapi dalam bentuk yang lain. Apabila dia telah berhubung dengan raja-raja pula, dia menunjukkan sifatnya lunak terhadap agama. Jadi Raffles ini sukar untuk kita lihat, dan buku ini menggambarkan sikap Raffles terhadap agama berubah-ubah, tetapi daripada zaman simpati pada zaman anti kepada Islam, dan zaman yang kadang-kadang dia lihat berkecuali. Maksudnya dia melakukan perkara ini atas dasar politik, bukan perkara yang ikhlas apa yang dia paparkan dalam atas alasan pribadi lah. Bukan. Dan dia menjadikan ini bergantung kepada suasana yang dihadapi. Bermakna kehendak pemerintahan British, jadi Raffles terpaksa mengikut. Ya, dan dia terpaksa melaporkan kepada kerajaannya bahawa dia telah melakukan sesuatu, dan untuk menjustifikan dia masuk Singapura, dia harus mengatakan Singapura tidak ada tuan lagi. Sedangkan kita tahu bahawa Sang Nila Utama telah membuka Singapura, dan kita tahu bahawa Singapura itu makna kota singa, dan kita tahu bahawa sejarah Tun Janang Katip, bagaimana Tun Janang Katip lalu di depan istana Singapura, lalu dia telah difitnahkan kerana permaisurinya dan dia dibunuh, menunjukkan bahawa Singapura sudah mempunyai istana pemerintahan. Bahkan ketika Raffles sampai ke Singapura, dia bertemu dengan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang memerintah Riau, Johor Lingga, dan dia meminta izin untuk membina gudang di kawasan di Teluk Belanga yang kemudiannya dibenarkan. Selepas itu dia mengancam Sultan sendiri, dan dia menjatuhkan Sultan dan mengangkat Raja Hussein, dan dia beri gaji Raja Hussein, dan selepas itu dengan tipu helahnya Raja Hussein dipecat, dihalau ke Melaka. Menjadi patung kemudian dia mengisytiharkan Pulau Singapura dia yang membukanya. Dan dia telah melakarkan sejarah, menulis sejarah yang berbeza dengan apa yang sebenarnya, dan sejarah inilah yang disuruh kita hafal. Who's the founder of Singapore? Jawapannya adalah Raffles was the founder of Singapore. Dan sejarah ini dihafal sampai ini. Sampai ketika ini. Itulah dia. Apa agaknya Doktor komen Raffles pula terhadap toleransi Islam di alam Melayu? Dia terpaksa benar. Bila dia membaca buku-buku yang ditulis oleh mereka yang datang kemudian, dia menyatakan bahawa Islam datang ke alam Melayu dengan penuh tenteram, penuh dengan keamanan dan toleransi. Walaupun dia mengatakan bahawa Islam juga berkembang dengan peperangan dan sebagainya, perjuangan, tetapi di dalam kes alam Melayu, dia dapati bahawa tidak ada satu pun tentera Islam yang sampai ke sini. Bahkan yang sampai ke sini adalah saudagar-saudagar yang amanah. Saudagar-saudagar yang amanah ini telah menambat hati budi orang Melayu untuk melihat apakah sebabnya saudagar-saudagar ini tidak menipu. Sebab dalam konotasi orang Melayu, saudagar ini maknanya mereka yang berniaga dengan penuh tipu helah. Dan oleh sebab itu, apabila Islam, pedagang Muslim datang ke Melaka ataupun pelabuhan-pelabuhan yang lain, mereka menunjukkan sifat akhlak yang sangat jujur. Timbangan mereka tidak salah, dan mereka telah melakukan jual beli dengan begitu amanah. Ikhlas. Dan apabila mereka berjanji tahun depan akan bawa barangan itu, mereka akan sampai pada masa tiba masanya. Dan inilah yang menambat hati budi orang Melayu ataupun penduduk di rantau Melayu, sehingga Islam tersebar dengan aman tenteram. Walaupun dalam kes-kes yang lain kita tidak nafikan bahawa perjuangan itu berlaku, tetapi di dalam kes di alam Melayu didapati bahawa kedatangannya dengan penuh toleransi yang kemudian kita dapati cepat tersebar di seluruh Nusantara. Disebabkan oleh ahli sufi yang datang dengan akhlak yang begitu mulia. Inilah yang dinyatakan oleh Raffles. Dan selain pada itu, dia juga menggambarkan bahawa umat Islam ini yang ganas, dan kemudian dia menggambarkan umat Islam ini berlaku pergolakan, dan inilah kerana apabila dia menghadapi suasana dan diminta oleh kerajaannya untuk melaporkan, so dia melaporkan kadang-kadang dalam bentuk yang bercanggah di antara satu dengan lain. Ya, itu dia saudara antara kupasan yang menarik oleh yang berbahagia Doktor mengenai buku Raffles and Religion, dan kita akan sambung kupasan buku selepas lagu.
kembali bersama-sama kami di Radio Malaysia Jakim Salam FM Menjana Minda di dalam rancangan Minda Intelek yang masih lagi membicarakan tentang tajuk buku Raffles and Religion yang dikarang oleh Said Muhammad Khairuddin Al-Junaid dan diterbitkan oleh The Other Press Kuala Lumpur pada tahun 2004. Ya Doktor, sebelum itu Doktor, ya, berapa tebalkah buku ini? Kalau kita perhatikan buku Raffles and Religion ini tidak tebal, hanyalah sekadar 123 halaman. Walaupun demikian kecil buku ini, tetapi dengan nota kakinya yang begitu panjang dan juga dengan catatannya yang begitu padat, didasarkan kepada sumber-sumber yang autentik, maka buku ini cukup bermakna untuk memaparkan satu pandangan Raffles tentang agama, termasuklah Islam ataupun Kristian, yang bagaimanakah sikap ini mempengaruhi corak pemerintahan politiknya ketika di Singapura. Yang pastinya dengan banyak nota kaki tentunya dapat kita ketahui lebih mendalam tentang latar belakang sesuatu peristiwa itu. Iya. Ya Doktor, siapa agaknya ya golongan yang dipuji dan disanjung serta manakala golongan yang dibenci pula oleh Stamford Raffles di alam Melayu pada masa itu? Ya, Stamford Raffles tidak berselindung dengan golongan yang dia benci. Golongan yang beliau benci adalah golongan haji dan juga al-ulama, yang disebut sebagai padri. Ketika itu padri ini adalah gelaran kepada ulama yang balik pada Mekah, yang berjuang di Minangkabau. Mungkin barangkali Raffles membaca sejarah yang ditulis oleh Marsden, History of Sumatra. Cerita yang ditulis oleh Marsden ini memaparkan bagaimanakah perjuangan umat Islam yang dipelopori oleh Haji Miskin, seorang tokoh ulama bernama Haji Miskin, dengan pakaian putihnya, dengan tarikatnya yang dibawanya, perjuangan menentang Belanda. Dan perjuangan ini telah membuka lembaran baru dalam sejarah Indonesia, penentangan terhadap Belanda itu dengan betul gigih, sehingga inilah yang menggerunkan Raffles. Jadi Raffles sangat benci pada golongan ini. Golongan Syekh Said di Singapura juga menunjukkan sikap yang sama, sebab mereka adalah golongan intelek, dan yang beliau suka ialah di antara golongan ada yang bangsawan, sebahagian bangsawan, dan juga sebahagian bangsawan yang dibencinya berdasarkan kepada sikap mereka terhadap Raffles itu sendiri, sikap mereka terhadap company Inggeris, dan apabila mereka memberi kerjasama kepada Inggeris, maka golongan itu disukai. Tetapi golongan inilah yang dikritik oleh Raffles, sebab ketika itu kita lihat bahawa Raffles asalnya di Indonesia, di Sumatera. Apabila berlaku pertukaran antara Batawi ataupun Jawa dengan Melaka, asalnya Melaka ditawan oleh Belanda dan Inggeris berada di Jawa. Mereka tukar suka sama suka. Apabila mereka tukar sama suka, maka sejarah yang dilalui oleh Raffles ini lebih banyak, sebab dia berpengalaman di Jawa, dia berpengalaman di Sumatera, dia berpengalaman di Pulau Pinang dan di Singapura. Dan golongan yang ditakuti ialah ulama. Pertama kita lihat tadi di Sumatera ada Haji Miskin. Kemudian kita lihat perjuangan yang menentang Belanda di Sumatera cukup banyak. Dan kemudian kita lihat juga di Maluku, umpamanya Sultan Hasanuddin berjuang menentang Portugis di Maluku. Kemudian kita lihat perjuangan Raja Haji. Raja Haji syahid yang menentang Belanda, yang kemudian gugur syahid di Teluk Katapang. Ini juga cukup menggerunkan apabila dilihat oleh Raffles. Oleh sebab itu, kalau kita nak tahu perjuangan kepada kemerdekaan negara kita, ialah mereka yang dibenci oleh British. Dan golongan yang dibenci oleh British inilah yang sebenarnya berjuang menentang British. Tidak mungkin golongan yang disukai oleh British itu sebagai pejuang kemerdekaan. Tidak mungkin sama sekali, sebab Raffles telah mengatakan dalam bukunya, inilah golongan yang beliau paling benci, ialah golongan yang intelektual Muslim ataupun ulama Muslim inilah yang selalu menimbulkan menentang pemerintahan. Dan apabila kita lihat dalam zaman kerajaan di Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia, yang dia takut ialah seorang ulama bernama Syekh Nawawi Bentan yang berada di Mekah, dan Belanda menghantar spy-nya bernama Snok Ryungji untuk melihat gerak-geri apakah yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Bentan di Mekah. Sebab dia takut bahawa apabila kelihatan golongan yang balik dari Mekah selalunya menentang Belanda. Jadi Snok Honji ini berpura-pura masuk Islam, membolehkan dia telah menaik haji ke Mekah, dan sebenarnya dia pergilah untuk mengintip kedudukan Syekh Nawawi Bentan. Di sana ada Syekh Ahmad Al-Fatani yang juga mempunyai komponen gabungan yang sama untuk perjuangan menentang British di tanah air. Maka inilah yang ditakuti oleh mereka, sebab golongan ini mempunyai pengikut yang ramai di Asia Tenggara, termasuklah Raja-Raja Melayu. Di
antaranya di Malaysia atau di tanah Melayu ketika itu, sultan yang di bawah pengaruh ini adalah Sultan Zainal Abidin yang ketiga Pulau Terengganu. Ini sultan yang paling alim di negara kita ketika itu, dan dia adalah memperjuangkan kemerdekaan yang ditiup di Mekah. Golongan inilah yang sangat dibenci oleh British. Rasul ibarat bulan purnama, jaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Sahabat ibarat bintang di langit untuk menambah cahaya purnama, agar bertambah cantik purnama, untuk menambah cahaya di dunia, untuk faedah hidup manusia, untuk faedah hidup manusia. Rasul ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Jika manusia ambil faedah, itu pun cukup membawa bahagian, itu pun cukup membawa bahagian. Selamatkan kami. Rasul ibarat bulan purnama, Rasul ibarat bulan purnama, Rasul ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Jika manusia ambil faedah, itu pun cukup membawa bahagian, itu pun cukup membawa bahagian.
saudara muslimin dan muslimat, kita kembali di dalam rancangan Minda Intelek yang ke udara melalui Radio Malaysia JAKIM Salam FM Menjana Minda. Dan saya Nurlida Muhammad Nur bersama-sama dengan pengulas buku kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mat Rafa bin Ismail. Doktor, tentunya ya para ulama lah yang memulakan ya perjuangan kemerdekaan di negara kita ya, Doktor? Ya, sebenarnya ulama yang kemudiannya apabila ulama menentang Inggeris dan di dalam perjuangan menentang Inggeris yang sama ada komunis, lalu ulama ini dikategorikan, dipukul-ratakan sebagai komunis juga. Siapa sahaja yang menentang British disebut komunis, walaupun ulama adalah satu entiti yang berbeza dalam perjuangannya, tetapi mereka sama-sama memperjuangkan musuh yang sama. Lalu secara pukul rata British mengatakan yang menentang British itu adalah komunis. Jadi secara tidak langsung meracun pemikiran rakyat tempatan yang tak tahu menahu ni. Ya, sebab itu sejarah inilah sejarah yang cuba mencukir dalam bentuk yang lebih adil. Walaupun pengarangnya mengatakan sejarah yang beliau paparkan ini cukup pahit, dia tidak berpihak pada British, tetapi inilah untuk memaparkan sejarah yang sebenarnya yang berlaku kepada Pulau Singapura. Dan inilah sejarah sedih umat Islam, sebab Hamka juga pernah mengatakan Singapura ialah sebagai burung jinak yang terlepas berdatangan. Dan inilah satu kenangan yang cukup pahit untuk kita kenangi, tetapi itulah sejarah yang benar. Bukan batu putih yang kita punya sebenarnya, tetapi Singapura itu kita punya. Bukan setakat pulau kecil itu, tetapi sebenarnya Singapura itu kita punya. Singapura adalah kepunyaan kita. Itulah memang malang sekali ya, Doktor ya. Dan kerugian juga lah bagi umat Islam sebenarnya. Ya, itu satu sejarah yang harus kita kenang kembali dan mengambil ia sebagai sempadan, sebagai iktibar juga ya. Dan saudara, nampaknya setakat itu saja perkongsian kita dalam Minda Intelek kali ini. Namun kita akan menyambung tajuk buku ini, Raffles and Religion, pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Dan Doktor ya, rasanya kupasan minggu hadapan dah lebih banyak lagi ya. Doktor boleh kupas ya tentang penglibatan Stamford Raffles dalam perkembangan agama di rantau ini ya. Ya, insyaAllah kita akan cuba bincangkan persoalan tersebut. Jadi setakat itu saja saudara, sehingga kita bersua pada minggu hadapan. Sambutlah salam hormat daripada saya Nurlida Muhammad Nur untuk saudara muslimin dan muslimat di mana saja berada. Wabillahi